Saya nak pesan beberapa amalan. Jadikan dia amalan seharian. Pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Dia ni macam insurance cover. So kita baca waktu pagi ini dia cover untuk the whole day tu. Kita baca waktu petang tu dia maksud, kalau petang dalam kaedah kita ni, petang ni dikira melangkah masuk ke malam. So perbuatan selepas asar itu sama macam kita buat lepas maghrib. Nabi kata tidak akan ditimpa kemudaratan pada hari tersebut. So kalau dia nak tertimpa apa-apa musibah, Allah akan lupakan dia dengan amalan tu. Dia tak teringat nak baca. Maka takdirnya menjangkaui dia. Nombor 2, kata Nabi SAW, bila kita keluar pada rumah kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Waktu tu apa yang akan berlaku ialah, kata Nabi, akan ada satu suara yang berkata kepada dia, orang ini diberi petunjuk, diberi kecukupan dan dijaga. Lalu syaitan ni dia kata dekat kawan-kawan dia, jangan kacau orang ni. Macam mana kita nak kacau orang ni kalau dia dicukupkan, diberi petunjuk dan dijaga? Maka syaitan pun tak mampu untuk kacau dia. Jadi kalau syaitan pun tak mampu untuk ganggu orang yang dijaga oleh Allah ni, apatah lagi manusia lah. Amalan yang ketiga, kata Nabi, baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni baca pada waktu pagi dan petang. Ataupun yang ni dia spesifik, duduk pada satu tempat yang tak tahu apa benda yang tersembunyi kat dalam dia. Kita singgah mai, kadang-kadang ada musibah yang tersembunyi, kita tak tahu tempat tu. Allah akan selamatkan dia daripada musibah yang tersembunyi di tempat tersebut.